aku ada klien ni, aku panggil diorang Ahmad dengan Mina lah Ahmad dengan Mina ni adalah pasangan yang baru berumah tangga. Jadi diorang call aku, diorang bilang, bang, kita dah ready semua, kita boleh tak kita jumpa buat kira-kira. So okey lah, jumpa buat kira-kira. Diorang ni memang boleh beli rumah hingga ke 4 bilik, tapi diorang tak nak beli rumah 4 bilik. Diorang cakap, bang, kalau boleh kita ni baru start family, kita nak 3 bilik saja. So kita kata, okay, why not? Kalau economical dia boleh manageable, lagi baik untuk married couple. So aku kalau orang nak beli rumah 3 bilik within the budget, aku okay, aku no problem. So aku bawa lah diorang jalan-jalan cari rumah seperti biasa. Okay, Ahmad dengan Mina ni, diorang dah ada WhatsApp aku earlier on. Dia cakap, bang, 3 bilik, okay, tetapi kalau ada 4 bilik, bapak kita pun suruh kita tengok juga. Jadi aku ingat, okay lah, maybe dia nak kasih bapak dia pun tengok sekali. So pergilah viewing, bapak dia pun ikut sekali. Kali ni rumah 4 bilik. Okay, rumah 4 bilik. Bila masuk viewing, anak lelaki dengan si Ahmad ni, dengan Pak Mat lah. Bapak dia aku panggil Pak Mat lah So si Ahmad dan Pak Mat ni, bapak dia, masuk rumah tengok. Tapi si Mina ni, dia hanya masuk sekejap aja, tapi lepas tu dia dah keluar. Macam mana aku bila agent explain, si Mina ni tak ada. Okay, itu rumah pertama. Okay, pergi ke rumah kedua, buat lagi satu, 4 bilik. Sama juga, bila Ahmad masuk dengan bapak dia, si Mina ni, dia jalan-jalan tak banyak, tak beri komen, tiba-tiba dia hilang daripada pandangan. Aku pun pelik. So, masuk ke rumah yang lagi satu, kali ni rumah 3 bilik. Okay, bila rumah 3 bilik, Ahmad dengan Mina macam happy sangat. Masuk rumah ni tengok macam wah excited. Tetapi bila tengok Pak Mat ni pula tak ada. Pak Mat ni pula macam masuk sekejap dah keluar. Jadi aku macam pelik benda ni. Kenapa perkara laku? Bila ada 2-3 rumah, 4 bilik, 3 bilik, 4 bilik dalam pada hari tu, aku macam rasa something not right. Pasal kat muka anak-anak dan muka bapak ni kita boleh tengok. So aku pun fikir mesti ada benda yang tak kena. Lat beberapa hari, bapak dia ni call aku, Pak Mat ni. Pak Mat call aku cakap, Syed, boleh bikin rumah, carikan rumah 4 bilik aja tak? 3 bilik tak payah. Aku pun cakap, okey lah. Aku ingatkan, diorang dah decide sama-sama kan. Pasal diorang okey apa. Malam tu pula, the same night, Mina call aku. Mina cakap, bang, boleh tak carikan kita rumah 3 bilik aja? Yang 4 bilik tu kita boleh skip. Pelik. So aku decided untuk call Ahmad untuk clarify perkara ni. Ahmad cakap, bapak sebenarnya dah ada rumah bang. Rumah dia 4 bilik. Tapi dia mati-mati nak Ahmad beli rumah 4 bilik juga. Supaya sama dengan bapak. Bapak ni ada experience yang dia beli rumah 4 bilik ni. Dia tak pindah-pindah randa. Dia tak nak tengok Ahmad ni rupanya untuk beli rumah 3 bilik. Lepas tu nak kena beli rumah 4 bilik. Dia tak nak tengok diorang ni pindah randa. Bagi dia, okay, tinggal satu rumah aja dah okay. Macam dia juga. So itulah sebabnya dia mati-mati nak Ahmad dengan menantu dia beli rumah 4 bilik. Start dengan 4 bilik, tak payah 3 bilik nanti korang nak pindah. Dia tak tahu macam mana diorang ni ada planning untuk diorang punya manage diorang punya finance. Sebenarnya Ahmad ni dia tak tahu macam mana nak explain dengan bapak dia kedulukan perkara. Jadi aku suggest dengan dia, Ahmad, okay, tak payah pening-pening, kita jumpa you punya wife dengan bapak you sekali. Okay, apa yang akan buat, I akan tunjuk lagi sekali perkiraan you all. I explain juga dan show tu bapak you, bulanan you macam mana, CPF you all macam mana, pembayaran, perkiraan semua, everything, supaya bapak you ni faham. Okay, Alhamdulillah, cut the story short, aku dah jumpa bapak dia dengan diorang semua, tunjukkan perkiraan dia, tunjukkan juga apa yang diorang punya expectation, diorang punya bulanan, diorang punya tahunan, yang diorang ada intention nak simpan duit, nak saving. So diorang nak actually build up a family dengan rumah yang 3 bilik. Okay, so bapak dia of course masih lagi tak berapa happy sangat. Pasal dia intention memang nak anak rumah. Mungkin dia rasa besar hati pun dia sebagai parents. Kalau orang tanya kan, anak kau beli rumah berapa bilik? Anak aku beli rumah 4 bilik. Jadi mungkin ada isu. Tapi bagi pasangan ni, Ahmad dengan Mina ni, dia tak kisah benda tu. Yang dia pentingkan dia comfortable bulanan dan how diorang nak live diorang punya life. Okay, kalau korang ada apa-apa yang nak tanya pasal soalan rumah, boleh jumpa aku dan member-members aku dekat property shop di Simpang Bedok. Ciao. Semangat Simpang, nak jual, nak beli, nak sewa rumah. Call kami, senang hati.
semua beres sudah.